Jadi bukankah kata adat anak lelaki untuknya dicari-cari, anak perempuan untuknya dinanti-nanti. Jadi ini kalau kecil telah pun besar, kalau mengaji telah pun tamat, kalau belayar telah pun kembali, maka tibalah masanya hari ini untuk mereka berdua berumah tangga. Bahkan pepatah sirih berpadah pinang dibelah, adat kemarin disusun rapi, berisik sudah, bertunang pun sudah, majlis kahwinnya kini berakhir. Dan pada hari ini selain kita berkumpul bagi meraihkan pasangan mempelai, selain itu juga majlis seumpama inilah yang akan terus mengeratkan lagi pertalian kekeluargaan dan juga persahabatan di antara satu sama lain. Dan insya-Allah mudah-mudahan saya juga turut mendoakan semoga ukhuwah yang terjalin ini akan terus berkekalan dan berpanjangan hendaknya sampailah ke penghujung usia kelak insya-Allah. Okey Ustaz, dah ready ke Ustaz? Dah ready. Okey, dan baiklah tuan-tuan dan puan, sambil-sambil anda menjamu selera, mari sama-sama kita dengarkan juga kepada anda semua secara langsung bersama dengan persembahan qasidah memuji junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbesarkan nama-nama kebesaran Allah Taala, dan kita akan bersama dengan kumpulan qasidah yang bertugas pada hari ini. Dipersilakan kumpulan Syautul Ihsaniyah di bawah bimbingan Al-Fadil Ustaz Muhammad Azra'i bin Suparman. Dipersilakan. الهجرة